La vida es un carrusel, carrusel, carrusel. Guru Besar Sekolah Kebahasaan Aring Encik Muhammad Zubir bin Ali, yang dihormati Inspektor Sahizal bin Ahmad Zaki, Pegawai Bahagian Pengurusan Ibu Pejabat Polis Daerah Gua Musang. Tuhan kami merafatkan kesyukuran kepadamu ya Allah, kerana dengan izin dan rahmatmu kami dapat berhimpun pada hari ini untuk menjayakan program ceramah anti buli dan gangguan seksual di peringkat sekolah kebangsaan Aring. Pertama sekali saya nak merakamkan ucapan terima kasih tak terhingga kepada pihak Ibu Pejabat Polis Daerah Gua Musang yang menghantar wakil ke majlis kita pada pagi ini. Jadi saya harap anak-anak sekalian memberi tumpuan yang khas, tumpuan khusus apa yang akan disampaikan oleh Tuan Saizal nanti. Pegawai perhubungan sekolah yang juga merupakan perantara di antara pihak IPD Gua Musang, dan tidak saya lupakan pada pagi ini adalah anak-anak, adik-adik yang berada di hadapan saya yang bakal memimpin di masa hadapan satu hari nanti, insya-Allah. Pegawai-pegawai polis untuk memberi sedikit hebahan maklumat dan juga informasi yang boleh kita jadikan dan kehadiran pihak polis pada pagi ini bersesuaian dan bertepatan dengan tajuk pencegahan buli dan gangguan seksual. Saya percaya yang berada di hadapan saya ini bukan seorang pembuli dan juga bukan seorang yang suka mengganggu emosi dan juga apa-apa yang berkaitan dengan seksual. Apa yang ingin saya sentuhkan pada pagi ini, jadi secara ringkas, jauh perjalanan, luas pengalaman. Pertama, buli. Kedua, pau. Ketiga, vandalisme. Keempat, gangguan seksual. Dan yang terakhir, sedikit nasihat. Adik nama apa? Amar seperti nama anak saya. Ikwan dan Amar juga. Mereka bertiga bersahabat baik. Dan pada masa sama, mereka adalah sekumpulan yang agak disegani dan terkenal di sekolah kebangsaan Aring. Sila bangun adik yang berbaju oranye. Siapa nama? Bang Aid. Nama apa? Arsyad. Cuba lihat kepada bentuk fizikal. Arsyad merupakan pemegang tali pinggang hitam taekwondo 6 dan. Dalam konteks buli, bentuk fizikal ini adalah sebahagian yang membolehkan seseorang. Yang pertama apa? Pandai. Siapa tadi? Angkat tangan, bangun. Saya nak dengar yang seluruh tadi tepuk tangan pada adik kita ini. Siapa cepat, dia akan dapat tepukan lagi gemuruh. Okey, sila duduk. Saya suka menyambung ayat. Menggertak. Daripada menggertak itulah dia timbulnya satu perasaan yang boleh mendatangkan ketakutan. Melalui apa? Dengan adanya buli, melalui fizikal, dia boleh, mana tadi adik ni, Arsyad ni, boleh mendatangkan ketakutan. Betul? Melalui fizikal. Itu belum lagi tindakan perbuatan. Perhatikan perbuatan saya. Ni apa dia? Saya tak cakap, tetapi adik-adik yang berada di hadapan saya bercakap. Ini adalah, adakah itu buli? Dengan cara fizikal melalui perbuatan angkat tangan. Betul? Bagaimana olahan karakter muka